Generasi muda pun perlu tahu apa dia sebenarnya sebalik rusuhan. Rusuhan itu berlaku, rusuhan yang dikatakan rusuhan Natra yang hebat sehingga surat khabar ataupun orang-orang barat memandang kita orang Islam ni macam begitu ekstrim terhadap agama. Sebenarnya satu kesilapan besar kat situ. Kita mesti clear kan, orang-orang surat khabar atau kita sebagai penulis mesti membetulkan perspektif ini. Sebenarnya rusuhan itu terjadi bukan kerana keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah dihormati oleh semua orang-orang Islam. Saya meneliti kes itu kan, jadi saya tahu keputusan mahkamah diteliti dan dihormati oleh orang-orang Melayu Islam masa itu. Tetapi yang menjadi rusuhan itu sebenarnya adalah provokasi surat khabar Straits Times. Minta maaf orang Straits Times. Bukan New Straits Times, Straits Times. Yang di bawah penjajah, di bawah British masa tu, dia membuat provokasi Natrah tu dengan gambar dia melutut pada patung Virgin Mary. Itu kan keluar berkali-kali, bukannya sekali, 2-3 kali keluar masuk khabar. Jadi besar dah tu. Hanya caption story tau, bukan story besar-besar apa-apa story lain, tak, caption story je. Tidakkah itu mendatangkan kemarahan kepada orang Melayu? Orang Melayu marah lah kan. Why you must provoke macam tu kan? Sudah you menang, okey lah kan? Fine. Kenapa nak provoke kan? Dan itu yang dipersoalkan oleh surat khabar utusan Melayu. Melayu Raya masa tu kan, surat khabar Melayu Raya tablet masa tu, tapi berkuasa jugalah, dan juga utusan Melayu masa tu mempersoalkan kebijaksanaan pengarang tu kan, membuat story tu. Dan create havoc. Jadi orang Melayu memang bangkit merusuh. Sebab perusahaan tu terjadi sehingga kan curfew. Sehingga curfew. Saya ingat tak salah 3 hari. Dan tak tahulah aku ada pihak lain ambil kesempatan kan. Tapi memang satu. Dan masa tu juga Natra terpaksa dibawa ke satu pulau kecil itu, dibalik daripada situ. Naik pesawat balik ke Belanda. Tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal pada suami dia pada Cik Minah pun tak sempat jumpa. Kalau sekiranya dipaksakan seorang manusia yang tadi kan dia menyembah patung Virgin Mary, terbalikkan story itu, you tambah sendiri nanti ya. Sekiranya dalam kes yang sama, orang Kristian dipaksakan supaya semayang di situ, sujud di situ, apa rasa orang-orang Kristian? Mesti sensitif kan? Begitulah apa rasa orang-orang Islam. Jangan provoke. Jangan buat provokasi antara agama. Hormatilah agama masing-masing. Jadi orang muda patut tahu bahawa cerita ni besar. Kisah ini sebenarnya meletakkan Melaya, masa tu Melaya lah ya. Melaya dalam peta dunia. Kisah ni satu dunia. Saya baca surat khabar satu dunia, apa saya tarikh yang sama tu, the whole world bubuh link story mu ke depan. Dan perbicaraan mahkamah tu berlangsung begitu lama. Dan keluar muka depan perbicaraan tu. Jadi kan kenapa surat khabar ni begitu meletakkan interest yang hebat dalam soal ini. Islam versus Kristian. Kerana ada pertembungan banyak kat situ. Pertembungan budaya barat dan timur, pertembungan agama Kristian versus Islam. Jadi besar-besar lah kat situ. Kan? Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun kat situ. Hanya dimainkan oleh pihak-pihak yang di belakang daripada itulah, mungkin orang yang mengambil kesempatan lah kan. Memang besar story tu tahun 50. Saya ingat masa saya ditugaskan buat cerita ni dulu, saya ingat apa story Natrah ni, siapa ingat? Saya ingat kecil je benda kan. Bila saya masuk surat khabar, saya buka satu dunia. Sebab saya pergi newspaper library dekat London. Saya buka surat khabar Rusia pun besar. Surat khabar Belanda apatah lagi lah kan. Main isu sensitif, isu provokasi lah. Surat khabar British pun besar. Dia mainkan isu ni sehingga jadi keluar daripada tajuk dia yang sepatutnya lah. Sangat sensitif lah jadinya. Jadi orang akan memihak kepada
kepada Kristian ke kepada Islam, dia jadi gitu. Padahal ni soal sebenarnya soal hak asasi manusia. Bagi saya lah, saya menganggap itu soal hak asasi manusia.